Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi di channel Hanef Talk. Kepada yang baru menonton channel ini, aku ada buat siri mengenai SYM ADSTG 400 ni. Jadi jangan lupa tekan button subscribe dan button loceng untuk notification. Okay guys, untuk video yang lepas aku dah ceritakan 5 benda yang aku tak suka pada motor ni. Dalam pada tak suka tu kan, mestilah ada benda yang suka kan. Kalau tak buat apa aku beli motor ni. Ini adalah 5 benda yang aku suka dengan motor ni. Alright, jom kita tengok. Okey, benda pertama yang aku suka pada motor SYM ADSTG ni adalah yang inilah, sistem mono dan juga swing arm dia. So ini adalah punca-punca yang buatkan aku memang jatuh cinta untuk aku beli motor ni lah. So ini memang benda yang paling aku suka lah. Nak dapatkan motosikal yang bersesaran macam ni, lepas tu harga yang macam motor ni, memang tak dapat lah sistem mono dan juga swing arm ni. Kebanyakannya memang akan pakai dual shock absorber lah. Tapi untuk motor ni, inilah antara punca-punca dia yang membuatkan aku suka. Memang best weh. Sebab aku ni bukan penggemar skuter, disebabkan skuter kebanyakannya memang akan pakai dual shock absorber lah. So bila aku try bawa motor ni, memang aku terus jatuh hati dan aku suka dengan dia punya handling dia. So ini adalah benda yang pertama sekali lah yang aku suka pada motor ni. Okey, yang kedua pula adalah dia punya sistem keyless lah. So ini keyless dia, aku gantung je dekat seluar aku ni. Memang sentiasa dia tergantung je lah. So aku tak perlu nak tekan ke apa dekat bahagian keyless ni. Semuanya dekat sini je. So kalau tengok dekat sistem keyless dia ni, ada 3 button kat sini. Dia tak perlu nak pusing-pusing ke dia punya tombol ke apa. Untuk hidupkan, just tekan je. So macam tu je. So bila tekan ni, so dia dah hidup lah. So kau dah boleh tekan je starter, so dia akan hidup. Yang ni kalau nak matikan, just tekan lama-lama. So dia akan matilah. So andai kata nak lock handle, pusingkan handle korang ni habis dan tekan lama-lama. Bila ada bunyi tu, so handle ni dia akan lock lah. So untuk buka balik, just tekan je. Dia terus auto on dan juga handle ni dia terus unlock. So tak perlu nak pusing-pusing ke apa, dia terus je unlock. Dan untuk buka tangki minyak, yang ni. Tangki minyak ni dia dah ada satu button kat sini. So kita tekan je kat sini, dia akan terbuka lah tangki minyak dia. Kita tekan. So sama juga, tak perlu nak pusing-pusing button ke apa, tekan je button minyak ni, so dia akan terus terbuka. Dan yang menarik, dia punya tangki minyak ni, dia memang macam quick release lah. So korang tarik je benda ni ke atas, dan bila korang pusing, dia terus terbuka. Dia tak perlu nak putar sampai ketat ke apa. Macam nak tutup pun, just letak je, pusing sekali, dah dia terus tutup. Lepas tu tutup cover ni. Lepas tu untuk buka seat pun dah ada button kat sini. So tekan je, terus terbuka seat ni. Sebab itulah ini antara yang nombor 2 lah yang aku suka, dia punya sistem keyless dia. Okey, yang ketiga pula adalah dia punya footrest punya step ni lah. Step dia ni kalau tengok, selalunya untuk motor-motor maxi ke ataupun adventure lah, kebanyakan je footrest punya step untuk kaki ni, dia ada 2 position lah. Satu kat depan untuk melunjurkan kaki, yang sini yang biasalah. Dan yang ini dia ada step ke bawah sikit. Jom aku tunjukkan. Okey, so ini aku tunjukkan contoh mana kaki aku terletak pada footrest motor ni. So yang pertama adalah yang depan ni lah. Ini untuk kedudukan kalau nak melunjurkan kaki. Dan untuk pengetahuan korang, aku sangat jarang letak kaki aku dekat depan ni. Selalunya aku akan letak kat sini lah. Ni position kedua. Dan yang ketiga, selalunya kaki aku akan letak macam ni, dekat belakang. So aku akan letakkan hujung jari kaki aku ni dekat belakang ni. Selalunya bila time nak corner ke, dan most of the time kaki aku selalunya dekat sini. Bahagian tengah kaki aku akan duduk di antara yang bahagian flat ni dan juga yang slope ke bawah ni lah. Sebab tu aku suka dengan motor ni, sebab position dia, kaki ni kau masih boleh letak sampai ke belakang. Selalunya kalau maxi skuter ke atau skuter-skuter lain, bahagian belakang ni selalunya kaki korang mesti dah jadi mengepak. Sebab body dia besar. So dia jadi terkepak kaki ni, terkeluar. So memang tak best lah. Jadi yang ni, dia memang flat.
dekat bahagian sini. Jadi kaki ni boleh letak daripada belakang sampai ke depan lah. Dan itu adalah benda yang ketiga yang aku suka pada motor ni. Untuk yang keempat pula adalah dia punya seating dan juga ride height dia lah. So inilah contoh bila aku naik. Biasanya kalau dekat double stand ni aku akan pijak dulu dan aku akan naik. Dan ini adalah posisi kaki dan tempat duduk lah. Kalau turunkan motor, so inilah ketinggian motor tu. So aku berketinggian 168 cm. Dan ini adalah bila aku tegakkan motor tanpa double stand lah. So kaki aku agak menjengkit lah pada kiri dan kanan. So untuk aku flat foot, biasanya kaki sebelah lagi memang akan kena letak ke atas, baru aku boleh flat foot. Dan dia punya seating dia memang upright lah. Maknanya kedudukan tu memang tegak dengan handlebar dan juga badan aku ni. So dia tak terlampau membongkok dan juga tak terlampau lebat ke belakang. Dia just nice. Posture badan pun memang cun-cun je. Handlebar dia punya position pun untuk akulah. Dia punya ni pun dah ngam-ngam sebab dia punya handlebar ni masih lagi dia tarik ke belakang sikit. So aku tak perlu nak melunjur tangan ke untuk handle motor ni. Ni memang sangat sesuai lah dengan body aku dan juga panjangan tangan dan juga ketinggian aku ni. So ini dah nombor 4 yang aku suka pada motor ni. Dan yang kelima yang aku suka pada motor aku ni adalah dia punya bahagian kompartmen pada bawah seat ni. Kenapa? Jom aku tunjukkan. Okay, so jom kita buka kompartmen pada bawah ni. Okay, so ini adalah dia punya kompartmen lah. Dekat sikit. Okay, sekarang ni dalam keadaan yang kosong lah. Cuma ada buku manual je. Itu pun dah terlipat dah. Ini adalah dia punya ruang kompartmen pada bahagian bawah seat lah. So kalau nak tanya aku, bagi aku ini memang sangat besar lah. Aku tak comparekan dengan Maxi Scooter ya. Ini aku nak comparekan dengan skuter-skuter yang ada enjin dekat tengah. So ini adalah salah satulah motor yang ada enjin kat tengah. So ini adalah ruang dalaman bawah seat pada motosikal skuter yang ada enjin dekat tengah. Problem bila enjin dekat tengah ni, dia akan agak limited lah space dia. Sebab enjin dia dah kat sini. So ini pun tempat tangki minyak dia. So kebanyakan dia, ruang dia memang lagi kecil daripada ni. Serius. So apa yang aku suka sebab ruang bawah ni boleh muat aku punya helmet dan juga apa-apa aku nak letak lah, baju hujan ke. So aku letak contoh. Ini adalah helmet aku lah, helmet full face. Ini adalah helmet Scorpion lah. So full face aku memang boleh muat dekat bawah ni. Dan aku boleh letak sekali aku punya baju hujan dekat sini. Most of the time memang ini adalah setup akulah hari-hari untuk aku pergi kerja. So kalau aku balik rumah, disebabkan rumah aku pun adalah apartment. So aku memang malas nak bawa helmet aku ni bawa naik turun. So aku akan letak aku punya helmet bawah seat ni je lah. Lepas tu aku boleh tutup. Settle. Sebab tu kalau korang tengok aku ada pakai rack ni untuk letak box. So aku sangat jarang pasang box aku dekat belakang ni. Memang most of the time aku akan buka lah. Bila aku nak jalan jauh je, baru aku akan pakai box aku lah. Bagi aku memang sangat-sangat convenient lah untuk motor skuter yang enjin dekat tengah dan juga pakai sistem mono. Ruang dalaman dia bagi aku memang sangat besar lah. Korang tengoklah sini, boleh muat helmet full face dan juga baju hujan. Tapi bergantung jugalah jenis helmet. Macam helmet macam aku ni, aku rasa memang just nice lah. Tapi kalau jenis yang tanduk dia panjang lagi ke apa, mungkin akan kena adjust lah. Aku tak tahu macam mana. Tapi helmet aku memang ngam-ngam masuk dan juga baju hujan. Okay guys, so itulah dia benda yang aku suka pada motor ni. Dan benda yang pertama tu lah, swing arm dan mono tu memang menjadi punca lah aku beli motor ni. Kalau tak, memang aku takkan belilah skuter. Tapi disebabkan benda tu je, itu memang poin utama lah yang buatkan aku beli. So itulah dia 5 benda yang aku suka pada motor ni. Jadi macam mana pendapat korang? Apa yang korang suka dan apa yang korang tak suka, sila komen di bawah. Ok, so sampai sini sajalah video untuk kali ni. Seperti biasa, korang tekanlah button like, share, komen, apa kejadak semua kat bawah tu. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.